Pelakon Fasa Sanda tampil menjelaskan sebab dirinya menghadiri majlis resepsi pasangan selebriti Fatah Amin dan Amira Othman yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor pada Sabtu lalu. Penjelasan itu dibuat selepas Fasa atau Nur Fasa Sanda Hassan 41 menerima pelbagai mesej dan komen daripada netizen yang mempersoalkan tindakannya hadir ke majlis berkenaan. Malah ada yang mengugut untuk berhenti mengikut akaun media sosialnya. Ramai juga komen nak unfollow sebab saya ke majlis kahwin, menghadiri majlis adalah wajib ya kecuali jika uzur. Rasanya baik Fazura dan Fatah dua-dua sudah move on dan menemui kebahagiaan masing-masing. Mungkin ada yang belum move on, sebaiknya move on dan doakan yang baik-baik untuk semua, katanya. Perkara itu dikongsikan Fasha menerusi satu hantaran di Instagram Story pada Selasa. Dalam hantaran sama, pelakon drama Kekasih Hati Mr. Bodyguard itu turut berkongsi tangkap layar mengenai hukum menghadiri jemputan majlis perkahwinan, di mana ia dikategorikan sebagai wajib selagi tiada halangan syar'i bagi menolak pandangan segelintir pihak yang mengkritiknya. Mengulas lanjut, Fasa berkata kehadirannya juga sebagai tanda menghargai undangan baik pasangan pengantin yang menyambut mereka sekeluarga dengan penuh mesra. Amira dan Fatah menjemput saya sekeluarga dan melayan kami semua dengan baik. Ia majlis perkahwinan yang sangat indah. Mohon kita doakan yang baik-baik untuk semua orang yang berbaik-baik kepada kita. Masya Allah, Amira punya level menghargai kita terlalu tinggi sampai kita pun jadi segan, ujarnya. Terdahulu tular di media sosial apabila segelintir warganet meluahkan rasa tidak puas hati dengan perkahwinan Fatah dan Amira sehingga mengugut mahu unfollow akaun media sosial rakan-rakan artis yang hadir ke majlis berkenaan. Antara selebriti yang turut menjadi sasaran termasuk Anzalana, Nabila Razali, Ernie Zakri dan Hawa Rizwana. Sebabkan benda tu menjadi buah mulut orang, menjadi fitnah, menjadi yalah ruang untuk orang bercakap benda-benda yang negatif. Sedangkan daripada video you all tengok yang I record, I ni bukan kaki konten. Aca tak ada pun buat-buat konten dia orang nak nikah ke, dia orang bercinta ke aku buat-buat konten. Aku bukan orang yang macam tu. Okey, tak perlulah saman je Aca. Diorang tu nak saman pun muka pun tak ada duit. Aku yang keluar duit banyak lagi bayar lawyer. Ingat saman ni senang ke? Saman ni satu benda yang keluar duit banyak. Nak buka file saman tu pun Okey, dia macam ni First of all, I nak minta maaf kat Mira, kesian dekat dia. Okey, sebab Mira ni seorang manusia yang sangat berjaga-jaga tutur katanya, perbuatannya dan segala-galanya. Bukan I nak puji dia tau, tapi dia memang apa yang I kenal 5-6 tahun lepas, sampailah hari ni dia dah kahwin dengan artis I pun, benda ni sama sahaja dia. Tak ada kata depan lain, belakang lain, depan kamera lain, belakang kamera lain. Dia bukan fake. Okey. So cerita dia macam ni. Kita orang kat Paris. Bila kita orang kat Paris, kita keluar sekali, kita pergi makan. Okey. So bila kita orang pergi makan, I bawa I punya bag Hermes. Macam ni aku nak bagi tahu. Brand bag aku. Geram, aku tak pernah sombong pun dengan orang yang, tapi kadang-kadang I geram tau dengan manusia yang macam ni. Okay, I bawa bag I tu besar, size 35 Hermes. Kelly. Macam ni aku sebut dengan korang. Okay, so Mira ni dia takut nak bawa bag dekat situ. Tahulah kat sana banyak pencopet lah, inilah itulah. Tapi satu hari ni Aca ni bawa bag. Okay, so dia ada tisu basah dekat dalam tu, dia ada macam-macam lah barang personal dia yang dia nak bawa. Dia cakap, Ca boleh tak tumpang beg Aca? Okay, lepas tu jalan-jalan sampailah satu tempat lepas kita orang makan ni, dekat Champs-Élysées. Dekat Champs-Élysées Paris. Kat situ berlambak segala butik ada. Yang hantu shoppingnya aku. Okay,
Okey, lepas tu dah sampai tu dia kata, oh Mira nak pergi cari perfume untuk Mama Mira. Dia kata macam tu. Dia nak bagi gift untuk mak dia. Fatah pun nak cari. Okey. Selepas tu saya cakap saya nak pergi Loro Piana. Macam ni aku nak sebutkan brand-brand yang aku pergi pula. Okey, lepas tu bila saya cakap macam tu, so kita dah terpisah. Sebelum tu dia letak barang dia termasuk phone dia dekat dalam Acha punya bag. Okey, lepas tu dah macam tu saya ni pergi dengan saya punya dengan Taufik. Lepas tu dia pergi dengan suami dia lah berdua. So kita bagi dia berdua berjalan. Okey, saya pergi Loro Piana, dia pergi cari perfume dia. Sampailah dia baru perasan yang Acha pun lupa phone dia dekat dalam bag saya, bag Kelly tu. Okey. So saya pun dapat call daripada Fatah. Masa tu saya dalam Loro Piana dah habis bayar beli beg. Okey. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia kata Fatah call. Fatah dia kata, "Cha." Oh, dia tak bagi Acha lah nyah, dia kata. Mesti ni aku cerita sebutir-sebutir tau. Dia katanya, Mira punya phone dekat kau Dia kata macam tu. Kejap, aku check. I buka beg I, dia tengok ada phone I letak kat tepi, kat dalam poket dia. Bukan poket, kat tepi lah I selitkan. Okey, bila I buka, bila I cakap ada tu, dia kata Mira nak phone, dia kata macam tu. Okey, lepas tu cakap, oh aku on the way nak pergi Dior ni, I cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, okey tak apalah, kau kat Dior, Dior tu kat mana? Dia cakap macam tu. Lepas tu I cakap, cuba kau search Dior tu. Sebab okey, I daripada sini straight dah nampak Dior. Sebab Loro Piana tu macam ni, Dior ni dekat junction. Okey, tu I sini, diorang ni daripada sini. So tengah I jalan I tak tahu dia daripada mana. Rupanya kebetulan I nampak diorang ni terus daripada sini. So dia jadi macam ni lah. Dia akan bertembung macam ni kan. Okey, so tengah I jalan tu, I pun biasalah, kita ni cuci-cuci mata, tengok-tengok orang, ramai pula yang elok kat situ. Lepas tu saya punya, saya memang nampak dia dua orang. Saya tengah pegang phone. And then bila saya tengah pegang phone, diorang pun tak perasan. Memang diorang tak nampak saya pun. Dia sampai dekat traffic light, kena berhenti sebab kereta jalan untuk pejalan kaki tak hijau lagi. Detailnya aku cerita geram yang media ni pun cuba call aku dulu. Tanya, nak asyik nak ambil daripada netizen je. Orang tengok daripada video ni, geram tu lah aku. Lepas tu dah macam tu, bila dia jalan, dia stop tu, I cakap, uish, orang Melayu video I kan. Sampailah dia jalan kat depan tu, Fatah dengan Mira lah kan, I punya video tu I cakap macam tu kan. So habislah kat situ. Memang nampak di depan dia, sebab dia orang ingatkan I dah ada dalam dia. Okay, so dia pun terus masuk. Fatah tak call, dia masuk, dia tunggu tercegat dekat tepi tu. Saya pun masuk. Video tu itu sahaja. Okay, bukan dia pergi dia beli dia. Dia orang bukan kaki shopping. Fatah bukan kaki shopping, Mira bukan kaki shopping. Yang kaki shopping tu aku yang masuk dia tu. Dan aku nak cuci mata. Suka hati aku lah nak pergi tengok apa pun. Apa masalahnya? Aku macam kadang-kadang geram betul. I faham isu ni very sensitive. Okay, untuk I juga, pengajaran untuk I juga. Okay, tetapi tolong tanya apa cerita sebenar. Bukan untuk korang judge, oh inilah orang terpaling alim lah. Aku tak pernah pun rasa Mira tu kata dia terpaling alim. Tapi isu-isu Gaza and everything ni yang korang nak panjang-panjangkan, nak kata oh konon dialah yang ini, dialah itu, konon support Gaza lah, apa benda lah korang ni. Kalau jadi haters tu, tolong jadi haters, jangan jadi Israel juga hati korang. Faham? Ni more tu membenci. Lepas tu nak kait-kaitkan orang. Pernah ke I tak tahulah apa nak cakap korang ni. Bening aku. Kalau nak toksik je dekat hidup korang, jangan campurkan dengan orang lain. So dengar, tahukan cerita orang dulu. Bukan suka-suka nak bagi apa orang kata, nak cakap, nak judge orang. So itulah ceritanya. Tolonglah media-media yang mana upkan pasal benda tu, tolong ni menjadi fitnah. Dia menjadi fitnah tau. Kesian kat orang tu. I pula kesian. Dan saya rasa serba salah
sebab video tu from me. Dapat gift pula. So itulah dia. Okay. So tak payahlah saman je. Apa tu? Tak apa. Saya malas nak kata pasal saman-saman ni. Pening. Hidup saya nak tenang. Saman ni bukan, saman ni satu benda yang paling negatif, ataupun itu dah final tau. Tapi untuk saya nak sama-sama orang ni, Allah, jauh lagi. Tapi kalau dah melampau sangat, so kena tahu cerita sebenar. Okay. Kena tahu cerita sebenar. So baru boleh cakap apa benda yang korang nak cakap. Tu yang cakap, lebih baik jadi bisu dan pekak daripada menabur fitnah. Tangan ni, besok aku rasa orang yang suka fitnah ni dekat social media ni kan, dia menaik kan, badan kat luar lagi, tangan dah masuk neraka lah. So benda-benda macam tu lah aku kadang-kadang tak faham lah. Kita ni kan sangatlah macam, tak kuasa korang cakap lah apa sebelum ni pasal Fatah ke, lately ni ke, pasal kahwin ke. I memang tak heran pun kau cakap lah apa. Tapi benda-benda macam ni yang kadang-kadang from I rasa tak best, sebab video tu daripada saya. So saya cakap, saya minta maaf juga kat Mira, sebab kesian dekat dia. Sebabkan video saya buat tu, kononnya suka-suka nak macam nak saja buat IG story, mendatangkan fitnah pula. Saya akan selalu protect artis saya. Media pun banyak toksik sekarang. Tak apalah, itu mungkin kerja dia. Tetapi bila kita kerja ni, kita nak buat keluarkan artikel sesuatu pun, mungkin kita perlukan penjelasan orang yang dikeluarkan tu. So macam banyak je media, ada je yang media yang call saya kan, yang call saya dulu, Acha betul ke macam ni, apa cerita sebenar. Itu bagus. Ini yang tak tahu apa-apa, yang dapat daripada netizen, video netizen tulis ini kau pergi up, bagi I is not professional lah. Tapi tak apalah, mungkin ada benefit untuk dia buat tu, untuk company dia ke, untuk diri dia ke, terpulang lah pada dia. Tapi untuk Acha macam tak apalah. Media-media seperti itu saya malas nak layan. Ni tengok contoh, Amira Othman dan Fatah Amin dikritik hebat lepas kunjungi butik Dior di Paris. Muka terpampang, muka aku, muka Fatah, muka Mira. So benda-benda ni tak best lah kan. So kritikan ni pula daripada netizen, daripada orang yang mungkin haters, tak tahulah, mungkin pernah menjadi fans, mungkin fans. So saya tak tahu. Tapi apa-apa pun tanya dulu. Tengok, ada satu ni nak sedap-sedap PM, positif di hidup dia, bagi dia lah positif tu. Lepas tu oh my god, kalau kita tengok kan komen-komen kat sini, kau panggil Mira betina lah. Ya Allah, korang ni kan, korang tak ada mak ayah ke? Korang tahu tak apa yang kita komen, apa yang kita cakap ni menunjukkan family kita, mak ayah kita ajar kita macam mana. Tak kisahlah kau dah kahwin ke, kau dah apa ke, korang ni bercakap macam tak ada maruah, kau tahu tak? Dan bercakap macam orang tak ada mak ayah. Lepas tu apa ni, yang bercakap ni pula orang-orang yang jadi buat event. Tak tahulah kalau nak apa, nak kena apa, nak cakap kan, tak tahulah, pening.